Usaha membendung perbuatan bercanggah syariat diperkukuh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar beri jaminan usaha membendung sebarang perlakuan bercanggah syariat Islam terus diperkasa. Mengulas serbuan perjumpaan kumpulan gay di Kota Baru baru-baru ini, beliau memuji tindakan pantas dan berhemah pihak polis. Sementara jelasnya beberapa inisiatif dilaksanakan JAKIM seperti kem bimbingan spiritual dan pembangunan manual hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu yang sangat hangat di Malaysia, iaitu isu LGBT. Isu LGBT merupakan antara topik sosial yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat global, termasuklah di Malaysia. Perbincangan mengenai isu ini menjadi lebih kompleks apabila ia melibatkan premis awam dan persendirian seperti hotel, pusat rekreasi, tempat hiburan dan kediaman tertutup yang berpotensi menimbulkan implikasi dari sudut undang-undang, moral, agama serta keselamatan sosial. Di Malaysia, sebagai sebuah negara yang berteraskan perlembagaan nilai budaya timur dan ajaran agama Islam, isu berkaitan LGBT perlu ditangani dengan pendekatan yang berhikmah, berlandaskan perundangan sedia ada serta mengambil kira sensitiviti masyarakat majmuk. Kewujudan aktiviti atau perlakuan yang bercanggah dengan norma masyarakat dalam premis tertentu bukan sahaja mencetuskan kebimbangan awam, malah turut mencabar peranan pihak berkuasa, pengurusan premis dan komuniti setempat. Rasulullah SAW telah memberi peringatan yang jelas kepada umat Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baginda telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Maksudnya, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa umatku ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmizi Hasan Gharib. Hadis ini menunjukkan bahawa perlakuan yang menyerupai perbuatan kaum Nabi Lut bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah dianggap sebagai ancaman besar terhadap kesejahteraan umat. Dalam konteks hari ini, kebimbangan tersebut semakin relevan apabila terdapat kes-kes melibatkan aktiviti LGBT yang berlaku secara tersembunyi di hotel atau premis tertentu. Oleh itu, pembentangan ini akan meneliti isu LGBT di premis awam dan persendirian di Malaysia dari aspek cara menangani isu LGBT agar isu ini dapat difahami dan ditangani secara lebih menyeluruh, beretika dan berkesan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan mencadangkan cara untuk kita menangani isu ini. Yang pertama sekali bagi pemilik adalah melakukan pemantauan berkala dan penetapan SOP premis. Pemilik hotel atau homestay perlu lebih peka terhadap tempahan yang mencurigakan. Contohnya, perhimpunan tertutup dalam jumlah yang besar tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua adalah memperketatkan syarat kemasukan dan pendaftaran tetamu. Bagi kita sebagai masyarakat, kita boleh menggunakan puasa amar ma'ruf nahi munkar. Jangan jadi pemerhati sahaja. Jika ada aktiviti yang mencurigakan, laporkan kepada pihak berkuasa, agama atau polis. Gunakan saluran aduan rasmi seperti aplikasi pihak berkuasa agama negeri. Yang ketiga, yang terakhir sekali adalah melalui pendidikan dan kesedaran, iaitu kita memberi pendidikan kepada komuniti tentang kesan buruk gaya hidup ini dari sudut kesihatan seperti risiko HIV dan AIDS, dan juga kita ceritakan daripada sudut keagamaan. Baiklah, kesimpulan daripada video tersebut adalah pengharaman bagi perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu pada zaman sekarang adalah dipanggil isu LGBT. Baik, seperti mana yang kita tahu, perbuatan tersebut bukanlah perkara yang main-main. Itu merupakan ancaman bagi umat pada zaman sekarang, iaitu perbuatan gay, lesbian dan lain-lain yang termasuk dalam
LGBT. Seterusnya, cara untuk mencegah. Kita boleh mengadakan sesi bual bicara antara masyarakat dan penguatkuasa. Dan seterusnya, boleh menguatkan lagi undang-undang bagi pencegahan isu-isu LGBT ni. Okey, contohnya, sekiranya ada yang duduk berdua-duaan, kita boleh terus lapor kepada penguatkuasa untuk mengambil tindakan sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Jadi kesimpulannya di sini, kita tidak boleh memandang remeh tentang isu-isu LGBT ni. Okey, sama ada dalam kalangan golongan remaja, kanak-kanak ataupun gurauan-gurauan yang kita tengok macam biasa je. Sama ada itu adalah hanya sekadar gurauan ataupun ia akan mendidik hati kanak-kanak ataupun golongan remaja untuk sentiasa bergurau sebegitu. Dalam masa yang sama, mereka tidak sedar apa yang diorang buat. Jadi di sini marilah kita sama-sama mencegah isu LGBT ni, kerana ia jelas dalam Islam ianya adalah perbuatan yang haram.